Parlemen Malaysia kacau, ricuh, saling mengklaim bahwa ASEAN kali ini merasa Malaysia ketua terbaik sepanjang sejarah. Namun di sisi lain anggota lainnya tidak menerima, dan anggota lain juga ada yang protes. Masalah kesalahan penyebutan nama Presiden Indonesia, menurut mereka ini memalukan. Dan kenapa pula harus terjadi kepada Indonesia? Ujarnya, tapi seperti biasa tetangga kita Malaysia selalu jadi hiburan bagi kita. Apalagi kalau sudah merasa terpaling terbaik. Malaysia merasa bisa buat Timor Leste bisa masuk ASEAN, dan juga bisa mendamaikan peperangan. Yah, begitulah pokoknya kalau sudah merasa paling terbaik, tak boleh ada yang mendebat. Jika ada yang mendebat, alhasil jadilah keributan yang jadi hiburan buat kita. Ada juga perwakilan RTM yang menyatakan permohonan maafnya kepada delegasi Indonesia. Dan mereka sudah dimaafkan. Kita lihat saja apakah kesalahan sama akan terulang kembali. Mari kita simak bersama videonya. Mari tajuk ni balik, saya setuju. Itu adalah ucapan yang cukup hebat. Dan kita geram dengan RTM yang dia tulis apa kita tak faham. Dia langsung bercakap berbentuk retorik RTM. Di samping dia buat kesalahan yang orang lain, syarikat lain yang buat kesalahan, MC denda 100,000, 250,000. Sekarang RTM mesti didenda sebab salah menyebut nama pemimpin Indonesia dan juga Thailand. Ya, minta maaf satu, mesti denda. Jangan hak sendiri kita tak denda. Jadi nadir bumi ni yang mengeluarkan nadir bumi yang terbesar di dunia ialah China. 69% pengeluaran nadir bumi di dunia. Sekarang kita tiba-tiba kita bercondong kepada Amerika dan juga banyak perkara-perkara lain yang saya harap yang kita patut lihat bahawa kita sebenarnya telah menyerahkan kedudukan kuasa kita kepada Amerika Syarikat. Kita kena ingat, kita kena tengok perdagangan kita dengan China lebih besar. Nadir bumi dikontrol oleh China. Ya umat, Israel pembunuh, Amerika di belakangnya dan dia datang ke Malaysia. Saya telah minta sini supaya PMX bisik kepada Trump, duduk dalam kereta. Dulu Najib ambil selfie dengan Obama. Macam Obama sama juga. Mari dengan Trump, saya tak tahu selfie tak nampak lagi. Tetapi kena bisik bahawa kami rakyat Malaysia menentang pembunuhan yang telah dilakukan di Gaza. Akhir sekali yang ini confirm ya. Dan saya hairan dan begitu malu ada di sebelah sana yang tepuk, bersorak, menyokor dengan arau. Saya malu. Yang tepuk dan sorak dengan arau. Bila arau menghalalkan kenyataan itu telah ada di parlimen yang beragama Islam. Tak malu ke? Okey. Saya sedang berurusan dengan speaker. Tolong duduk. Bengkalan cepat duduk. Bengkalan cepat. Saya urusan dengan speaker. Kamu duduk. 36. Bengkalan cepat. Ni apa ni? Pasar ke? Okey. Bengkalan cepat nanti. Kalau nak bangkitkan nanti. Celutong? Ya. Saya tak mau urusan dengan pengkalan cepat. Saya dah kata. Apa yang saya dah kata dalam pengkalan cepat, saya dah kata lah. Berkenaan isu Palestin dan macam-macam. Saya tak mau berurusan dengan dia. Tapi dia tak masukkan perkataan tu. Inilah yang dia dapat live. Orang tengok seolah kami bercakap sedemikian. Inilah jelutong perangai dia. Bukan cepat. Dah. Maksud sekiranya tak boleh. Isu ni dah selesai. Kadang-kadang saya pun tak faham lah kadang-kadang. Tengoklah kejayaan yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini. Selesaikan isu pergaduhan, peperangan di antara Cambodia dan juga Thailand. Ni dia tak si speaker. Kan? Isu Gaza, isu Palestin. Kemudian Timor Leste masuk dalam negara ASEAN. Kita tengok, inilah kejayaan-kejayaan yang sepatutnya kita kena war-warkan. Bukan isu Perdana Menteri dulu. Naik Perdana Menteri nak joget sikit pun tak boleh. Betul. Nyanyi sikit pun tak boleh. Oh nonaku Azizah, oh nonaku Azizah. Nyanyi sikit pun tak boleh. Nak nyanyi ke nak joget ke tak ada masalah. Yang penting jangan rasuah. Dalam kerajaan tak ada rasuah ke? Kalau ada tak ada rasuah. Tak ada rasuah ke? Ni speaker dia apa ni, hakim apa ni? Ini Farahas pun diam. Kalau betul Farahas ada kes rasuah, pergi report polis.
Pergi buat report polis. Pergi buat report SPRM. Ini hakim tak ada akhlak ni. Ini hakim tak ada akhlak. Ini hakim tepi jalan ni. Hakim tak ada akhlak, tak ada adab ni. Ini hakim kau hajar. Hakim kau hajar. Ini hakim kau hajar. Hakim kau hajar. Hakim kau hajar ni, hakim kau hajar. Tak ada adab. Ambil dah. Teruskan. Jadi saya kata kalau orang jenis macam ni, penjilat tegak lah. Maknanya yang perah sebelah perah, saya diam, semua diam. Jadi saya nak beritahu bahawa Besut. jangan orang kata maknanya double standard. Dia double standard ni masalahnya. Masuk penjilat tegak. Penjilat sebelah tu? Masuk penjilat tegak tu apa? Double standard lah, lebih kurang. Double standard. Ya. Okey. Double standard. Oh, macam tu. Ini memang tak tahu, orang tak ada bahasa ni, tak reti bahasa ni. Okey. Okey, sekarang Ini kata-perkataan yang diguna ni kepada point order berapa sekarang? order 4. Kalau kita mengiktiraf Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Yang Berhormat Tambun sebagai pengerusi ASEAN terbaik dalam sejarah. Wajib diiktiraf. Dan saya nak sebutkan pada Sungai Petani. Sekejap dulu tu. Saya nak sebutkan pada Sungai Petani. Teram ni, dia mari Malaysia ni sebab Malaysia sebagai pengerusi ASEAN. Yang jemput ni bukan Perdana Menteri Malaysia. Besut. Penjilat tegak. Dan penting juga bagi Kementerian Komunikasi, tolonglah pastikan kesilapan-kesilapan tidak berlaku dalam perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku kesilapan. Jangan ada salah sebut nama pemimpin-pemimpin yang datang ke negara kita. Ini memalukan negara. Sebab lepas buat pembetulan, lepas salah buat salah, terpaksa buat pembetulan, dan ini menyebabkan satu dunia nampak kelemahan kita. TM ni stesen TV kerajaan tahu, bukan swasta. Ini sangat memalukan. Minta maaf macam mana pun, reputasi stesen TV kerajaan dah rosak. Salah nama presiden, salah nama negara, salah bendera negara adalah kesalahan yang sangat bodoh, kerana ia merupakan maklumat utama untuk setiap negara. Apatah lagi kesilapan yang macam ni dibuat dalam program yang besar. Kerajaan selalu minta rakyat semak dulu sesudah maklumat sebelum disebarkan. Tapi malangnya stesen TV kerajaan sendiri yang buat kesalahan tak masuk akal ni dengan Indonesia pula tu. Jadi lagi isu, dahlah mereka diseteru utama kita. Dan yang tak boleh belahnya, sat lagi yang kena Anwar Ibrahim. Oh, sebenarnya saya telah pun, selain daripada permintaan maaf itu, saya telah berjumpa juga dengan delegasi Indonesia dan juga High Commissioner of Singapore, dan kita telah menyatakan kita minta maaf atas kesalahan itu, dan mereka telah menerima permintaan maaf kita, dan kerana ia tidak disengajakan, and we feel bad too. So they understood our position. Jadi itu sahaja yang boleh saya komen pada masa ini, sebab segalanya telah pun berlaku, tapi mereka menerima permohonan maaf kita. Ada sebarang disciplinary action? For us, we have to look at the structure, and of course, yang paling penting sekali ialah in the future, how do you make sure that we'll be lebih stringent lagi kita punya gatekeeping dan sebagainya. So of course we'll do something. Sampai di sini video hiburan dari tetangga kita Malaysia. Semoga Anda semua terhibur, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info terbaru. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.